Okey, apa khabar korang semua? Nama saya Lau. So, hari ni kita dah sampai dekat Westport. Apa yang kita nak buat? Okey, camper van ni kita nak hantar pergi kat Sabah. Okey, customer saya dah beli. So, dekat Sabah, camper van ni kita dah buat fully refurbished. Setakat dalam ya cushion, interior, lepas tu dengan kabinet-kabinet kita semua sudah buat. So, kalau korang berminat dekat Sabah, boleh contact dengan kita. Dan ini untuk stok yang dekat Sabah. Okey. Kereta memang sementara sekarang dah 80% dah complete. So cuma ada sikit benda kecil-kecil kena touch up semualah. Okey. Untuk kereta ni adalah tahun 95 kalau saya tak silap, 95 ke 96. Lepas tu engine adalah engine 1KZ automatic diesel. So kalau dekat sana diesel murah lagi lah. So boleh consider lagi. So dia menggunakan full time 4 wheel drive. So kalau ikut camper van ni dia menggunakan coil spring. So kalau bila kita bawa memang rasa selesa lah. Okey. Dalam-dalam ni kita semua dah buat. Okey, kabinet kita semua dah settle. Stove kita pun dah ada. Okey, stove yang kat tengah ni pun dah ada. So kabinet atas ni pun dah settle. Kat dalam okey, toilet pun dah settle. Waterproof semua dah buat. Okey. Kat dalam untuk camper van ni boleh duduk dalam 6 hingga 7 orang. Okey, maksimum boleh sampai 7 lah. Okey. Okey, bagi camper van ni setakat video yang sekarang aku ambil tu dia belum lagi dijual lah. Tapi kita akan hantar pergi kat Sabah. So ada sales person yang jual dekat sana lah. So kalau korang memang berminat boleh contact kat saya. So nanti saya boleh cuba deal kat dia. Kat luar ni adalah tempat cucuk api. Yang kat tengah tu adalah untuk tangki air. Okey. Untuk camper van ni belum didaftar. So sampai kat sana akan buat pendaftaran lah. Okey, diesel, engine cukup sejuk. Okey, mileage 220,000. Okey, memang mileage standard macam tu lah. Pasal dekat Jepun pun memang dah lama. So dekat sana akan buatkan sedikit touch up lagi. Dengan tayar punya condition semua akan buatkan sekali lagi lah. Okay. So untuk unit ni akan berjumpa dekat Sabah. So sesiapa yang duduk dekat Sabah berminat dengan camper van, bolehlah pergi tengok camper van ni. Okay, sekian adalah video untuk kali ni. Terima kasih. Bye. Okay, mileage memang 220,000. So console box ada. Ini memang original lah. Kita import daripada Jepun. Cuma kita buat refurbish lah. Okey, ni adalah belakang dia.